Hai, Assalamualaikum, kembali ke Kuatir Little Channel guys. So di video kali ni abang nak share dekat korang tentang motosikal Benda Napoleon Bob 250. Tapi sebelum abang nak teruskan video ni guys, apa kata kita bagi laluan dulu untuk bumper ini. Sas. Hai korang, bersama Abang GQLC. Seperti biasa di channel Abang ni banyak mempaparkan tentang pemotoran, review part dan aksesori vlog. Dan Abang juga ada share beberapa tips untuk YouTubers bermula guys. So seperti Abang cakap tadi, di video kali ni Abang nak share tentang Benda Napoleon Bob 250, yang mana mileage motosikal ni lagi sikit lah, plus minus dah hampir 1000. So Abang kena buat satu first service yang mana untuk 1000 km. So bila bercakap pasal 1000 km, maksud dia motor ni dah cukup matang untuk nak jalan jauh ataupun kita cakap nak makeover dia lah. Biasanya memang lepas first service. Bila cakap pasal first service, apa yang abang akan buat masa first service ni, abang akan tukar dia punya minyak enjin lah. Of course minyak enjin kena tukar. So yang kedua adalah dia punya oil filter, dan juga maybe dia akan cuci saja filter-filter, air filter yang lain. Sebab motor ni terdapat dua air filter, kiri dan juga kanan. Korang tengok belah sini satu, dan juga sebelah sini ada satu. So ada dua air filter. So kedua-dua air filter ni hanya cucilah untuk 1000 km. Dan minyak enjin yang abang akan guna untuk servis kali ni adalah iPon 1040 untuk motosikal Benda Napoleon Bob. Dan selepas tu, surprisingly, abang dah dapatkan beberapa aksesori menarik untuk motosikal ni, di-upgrade lah. Kalau kita tengok macam ni, agak nampak membosankan sikit sebab dia tak ada langsung penambahbaikan dekat motosikal ni kan. Walaupun motosikal ni dah memang handsome, tapi of course lah, kalau kita dah jiwa kita kan sebagai rider ni, bikers ni, memang akan ada modifikasi. So part dia semua abang dah dapatkan sebahagian lah, bukan sepenuhnya. Walaupun sebahagian memang kena belanja sangat banyak duit untuk menaikkan look ataupun seri motosikal ni. So abang akan share dekat korang kejap lagi barang apa yang abang dapatkan, dan nanti korang komen sama ada nak konten ni berepisod ataupun sekaligus abang pasang semua sekali, ataupun nak part by part. Nanti korang cuba komen kat bawah. So barang dah ada, abang dapatkan lah few lah, hampir 10 item kalau tak silap bang. Ada yang dah unboxing, ada yang belum unboxing. Nanti abang dah buka, abang susun. So boleh abang terangkan lah satu-satu kegunaan dan untuk apa abang tukar untuk motosikal ni. So korang stay tune, kejap kita tengok. Okay guys, seperti yang dijanjikan dekat korang, so abang nak reveal semua barang-barang yang abang dapatkan untuk upgrade abang punya Benda Napoleon Bob kali ini. So jom kita tengok satu persatu guys. So okay guys, so abang dapatkan berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 produk
yang abang akan upgrade untuk Benda Napoleon Bob 250 kali ni guys. Ok, so jom kita tengok yang pertama sekali, benda yang basic lah. Yang ni abang dapatkan benda yang begitu asas lah. Ok, yang ni adalah seat foam yang mana abang akan letak sekiranya abang nak jalan jauh guys. Seat foam ni kalau kita letak kat tempat duduk tu memang tebal, so dia akan kurangkan vibration ataupun hentakan di bahagian punggung kita. So benda ni bagi abang memang agak berguna kalau kita tak mau ubah seat tu ataupun custom seat lain. For temporary, abang rasa benda ni memang sangat-sangat bagus. Yang kedua, abang dapatkan ni. Nampak ni apa dia? Yang ni side bag. Side bag yang akan duduk dekat body motosikal Benda bahagian belakang. So side box ni kita letak satulah, at least kalau kita nak letak apa-apa barang kat motor kita tu senang sikit lah kalau dia ada box kan. Kalau tak ada box tu agak susah sikit. Ok, yang ketiga, abang dapatkan minyak enjin iPhone 10W50. ok, yang ni fully synthetic, yang mana mengikut pihak Benda kena pakai minyak enjin yang ada Gesso MA2. Yang ni. ok, so kalau tak ada Gesso MA2 tak sesuai untuk enjin moden lah. Orang cakap ada yang Gesso MA ya, tak boleh pakai. Pastikan korang dapat Gesso MA2 untuk motosikal Benda. ok, yang keempat, abang dapatkan satu tank extender. So tank extender ni memang nanti ni kalau nak isi minyak kena buka yang ni, so kena alihkan yang tu baru boleh masukkan tank extender tu. Lepas tu lagi satu, nanti korang tanya pula kan, logo-logo yang ada atas tu. So abang dah buat research, logo-logo ni tak adalah kena mengena dengan keagamaan, dia lebih kepada kesetaraan. Macam kalau korang tengok orang yang pakai baju besi British kan, England kan, so dia orang akan pakai kesatria punya badge dekat baju dia, lebih nampak otentik, old school sikit lah kalau kita pakai benda tu guys. ok, yang kelima, abang dapatkan satu yang ni daripada Motorbox juga. Yang ni dia panggil Ideal Valve. Ideal Valve ni yang mana kita akan pakai bila kita tukar exhaust, so kita boleh bagi timing motosikal tu dia lebih rendah dan kita boleh kontrol dia punya valve lah kan. Dia punya valve lah ni kan, bunyi dia akan lebih tap bunyi macam tu. ok, seterusnya abang berminat juga untuk pasang satu produk daripada Motorbox, iaitu yang ni dia panggil rim cover. Rim cover ni bila kita pasang dekat motor, dia akan nampak lebih nampak bobel lah. Terbobel lah sangat kan, macam tu lah kan. 1991 ke 97, 91, nampak antik sikit lah, ok, dah berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, yang ni ke 6. So yang ketujuh abang dapatkan yang ni guys. Yang ni adalah, nampak apa dia? Headlamp cover. ok, headlamp cover ni, lampu depan ni, bila kita pakai ni, motor kita akan nampak dia lebih nampak macam motor vintage, motor lama sikit. So yang ni pun menarik, dia datangkan sekali dengan dia punya bracket dia. ok, yang ni yang ke-6. Yang ke-7, abang dapatkan satu radiator guard extender. Radiator guard biasa dah kan, yang ni radiator guard extender, yang mana kalau kita pasang nanti dekat motor, nampak? Korang boleh nampak? So dekat bahagian bawah tu dia akan extend. So mudguard depan nanti nampak dia akan seakan-akan rapat dekat bahagian bawah. So bagi abang yang ni ada dua, satu radiator, satu lagi engine cover. Ni yang belah sini engine cover, yang ni radiator guard. So engine cover ni pun dia nampak ada lubang-lubang kat dalam ni kan, untuk buang panas jugalah. So untuk radiator cover dengan engine guard abang dapatkan juga daripada Motorbox. Yang ni memang nampak eksklusif, memang lain daripada yang lain. ok, seterusnya abang dapatkan satu juga
Yang ni dia panggil apa ni? Dia buka sebelah tangan ni. Open. Sekejap ya. Material dia pun memang sangat kukuh, solid. So yang ni nanti abang ikat dekat absorber. Lepas tu boleh letak air. Nampak tu. Macam-macam lah kan. Nak nampak motor tu klasik kan. Macam-macam lah. Ok, lepas tu abang dapatkan satu mudguard belakang. Yang ni mudguard belakang ni dia punya pattern besi kukuh Dia punya pattern ni dia lebih wide. Dia lebih nampak besar lah. Dia wide. Lepas tu pattern dia old school. Pattern old school. Kat dalam ni juga abang dapatkan satu macam tempat letak barang nanti kat belakang tu. Nanti siap dia abang tunjuk lah kat korang bila pasang. Ok, last but not least, nombor 11 adalah abang dapatkan satu full exhaust system. Yang mana cutting dia ni akan tarik daripada kiri ke kanan tu. Jadi kedua-dua belah akan duduk di sebelah kanan. Yang ni daripada brand daripada Vince Hinives. Okey, dia punya inspired daripada Italian punya design. So nampak dia punya finishing abang pilih warna, ini warna apa cakap matte black macam itulah, dan ada finishing chrome di bahagian tips belakang dia. Dan logo dia emboss di bahagian situ. Selain daripada tu abang dapatkan juga yang ni dia panggil apa ni? Heat shield. Heat shield protector. Okey, yang mana heat shield protector ni untuk halang panas exhaust tu kalau terkena kaki kita. So kalau pakai heat shield protector ni, at least dia cover lah. Sebab bobber ni kan kaki kita kan lunjur ke depan. So bila ada heat shield ni, selain daripada dia nak halang daripada kita kena exhaust yang panas, tapi dia nampak lebih estetik, nampak lebih klasik, lebih bobber. Macam tu lah. So ini antara produk yang mendapatkan. Dia datangkan juga dengan semualah bracket kaki dia dan sebagainya. So tak sabar sebenarnya abang nak dengar exhaust daripada Hinives, yang mana Italian punya inspired. Kita akan dengarlah hasil bunyi dia macam mana nanti. Sebenarnya kalau kita pakai yang exhaust lebih pendek, of course bunyi dia akan lebih meletup. Tapi abang rasa exhaust panjang lebih sesuai dengan setup yang abang nak buat ni. Sebab korang tengok depan pun dah masuk headlamp punya cover. Lepas tu abang punya extender punya radiator guard kan. Lepas tu mudguard panjang macam tu, ada tank extender, ada rim punya cover, ada side bag. So abang akan nampak ataupun lebih setup abang ni kepada retro klasik. Retro klasik. So memang akan nampak konsep yang macam itu guys. So apa pendapat korang dengan produk yang abang dapatkan semua ni? Adakah korang nak tengok video sekaligus pasang ataupun abang buat segmen? Segmen ni abang kena pasang satu-satu lah kan. So kalau tanya pendapat peribadi abang rasa kalau kita buat dalam bentuk segmen, mungkin korang akan lebih enjoy, nampak progress satu-satu. Kalau tak, abang terus hantar siap buat keluar motor, baru show dekat korang. Ataupun korang nak abang DIY, pasang sendiri. Macam mana? Cuba komen kat bawah tengok apa pendapat korang. So guys, inilah antara produk yang abang dapatkan untuk konten ataupun episod series untuk Benda Napoleon Bob 250. Memanglah yang ni bukan akhiran dia, tak lengkap lagi, masih banyak aksesori yang abang akan masukkan untuk Benda. Sebab sekarang ni tahun 2026, start bulan puasa ni abang akan start projek untuk Benda Napoleon Bob sampai siap. Sebab pada bulan puasa juga abang tak akan ride ke mana-mana, kecuali lah kalau ada event berbuka puasa. Yang kedua, motosikal abang kalau korang tengok tu, nampak tu, memang abang simpan dah dalam rumah guys. Ini motosikal BMW abang. Memang lepas grooming itu, terus abang masuk simpan dekat dalam rumah.
So motor ni akan berehat selama sebulan, tak akan berjalan. Memang so clean guys. Nice lah. Sangat-sangat nice. So memang abang tak ada planning untuk buat apa-apa untuk BMW buat masa ni, kecuali abang nak belikan slider balik untuk abang punya fork slider kat sini yang jatuh tu kan. Yang tu satu barang je lah daripada Evotech yang abang akan dapatkan balik. Of course lah, yang abang punya main focus adalah untuk siapkan benda 60 bob pada bulan puasa ni guys. So apa pendapat korang tentang produk yang abang dapatkan ni? Korang stay tune lah, nanti pemasangan dia abang pun tak sabar nak share dekat korang, dan tak sabar juga nak dengar feedback daripada korang. So guys, abang rasa itulah sedikit update ataupun sharing abang untuk video kali ni, yang mana abang akan upgrade Benda 60 bob selepas first service nanti 1000 km. So bermulalah episod untuk motosikal Benda 60 bob guys. So apapun korang yang baru jumpa channel abang nak ajak korang untuk follow abang dulu di semua platform sosial media, di Facebook, Instagram, Twitter dan juga TikTok. Dan bagi korang yang baru jumpa channel ni, abang nak ajak korang untuk subscribe dulu, dan jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notification setiap kali ada video-video terbaru guys. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum, Kuatalita Channel. Bye guys.